ngantuk aku. Sampai ke KL lah, tergeliat mata. Seram ni. Ngantuk ni, mata ngantuk. Okay, kita boleh duduk kat sini. Okay. Tak apa, kita berada di lane yang betul. Bandar Seri Damansara lah, Sungai Buloh lah. Rosak, kereta rosak. Dah ingat konsep ke bang? Gawang lah, takut orang langgar. Dengan anak-anak lah. Sebenarnya ada ramai. Nak menggawang, kalau seorang tu nak menggawang lah, nak apalah. Tak apa. Continue straight to stay on Middle Ring Road 2, Route 28. Tidur je sini. Main tidur je tang ni. Macam jampi mana-mana. Ni apa? Apa tu? Langgar ke kat tiang ke apa? Tak tahu lah. Continue for 3 Besar. kilometers. Oh, ini accident. ya. Presiden. Ini memang accident. Tu dia memang kat situ. Macam-macam lah diorang. Pelbagai perkara. Tengok dia punya ni kan macam apa? Tu dekat apa? JB tu. Dekat mana dia ni? Nenek atas. Oh, lepas sikit dah masalah damai. Jalan ni lah jam. Nasib baik lah. Tak boleh lah duduk kat M Luna tu kiranya. Tak boleh. Tengok ni. Jambatan dia tu. Kiranya dia akan jam. Damansara Damai tu jam. Sungai Buloh jam lagi. Ha, dekat rumah orang jam. Takkan 3 kali jam. Mau 2-3 jam kat situ. Tak boleh duduk Tengok ni situ. atas bawah turun. Tak boleh lah orang tak boleh duduk situ. Tapi rumah kat situ cantik. Cantik dan murah. Yalah murah tapi jam tu orang tak mahu. Kalau office ada tak apalah. Tengok ni ha. Ni malam kan, kalau pagi macam mana? Tak boleh ini memang jam. Usian tu. Dia ada 4 kali jam sebelum sampai ke pejabat tu. Sebab daripada Damansara Damai tu pun dia kata 1.5 jam duduk kat situ. Mati lah. Meninggal. MRT kat atas. Haa. Tengok ni nak masuk ni. Sabak lah sebut sabak. Tak kata sabak. Mati sebab apa dia pernah beli orang. Terpaksa. Kalau orang dah dah. Macam tu lah. Itu nak isi minyak pun dah menyesal pun sebab orang masuk jalan ni. Sebab Petronas tu orang tak jumpa kat area belah-belah sana tu. Lepas tu sekarang dah jumpa dah kawasan yang okey. Cucu dah tidur. Mula. Dia agak mungkin dia dah kata. Oh, boleh tu. Apa kerja ni? Dia Dah tinggi. kerja ni dah masuk. Jalan ni dah tutup dulu. Ya, bagi dah banyak. Tapi dia tinggi tak nampak. Kita apa ni? Buat tiba. Soal lagi harga dia mahal. 70,000 lebih. Ha. Baik pun ambil Toyota. Faham tak? Baik ambil Toyota. Toyota gila tekan.